Nasha tak pernah pun bincang benda ni dalam mesyuarat PAS sama ada di peringkat Majlis Syura Ulama ataupun di peringkat ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat. Sekiranya dia dapati bahawa parti rakan kita dalam Pakatan Rakyat ada melakukan sesuatu yang tidak dipersetujui oleh PAS, sepatutnya dia mengemukakan tuduhan ini bersama dengan segala bukti-buktinya kepada pimpinan PAS. Dia baru saja jumpa Majlis Syura Ulama baru-baru ini selepas peristiwa pilihan raya kecil negeri Sarawak. Tak ada diam 1000 bahasa. Saya secara peribadi mempertikaikan niat dan tujuan beliau mendedahkan perkara ini kepada media tanpa mengemukakan pada PAS dulu, ya, seolah-olah beliau mempunyai agenda politik yang tertentu. Ianya kenyataan yang tak ada kena-mengena dengan PAS kerana tak pernah dibincang dalam PAS, dan sekiranya DAP nak buat laporan polis, Karpal Singh nak saman, itu hak mereka. Tindakan Nasha tak ada kena-mengena dengan Parti Islam Malaysia kerana tak pernah dibawa berbincang dengan Parti Islam Malaysia. Ini politik murahan. Dia duduk sebagai ahli Majlis Syura semenjak bila? Diam. Kita kerjasama dengan DAP ini bukan semalam. Ya? Kenapa sekarang baru nak timbulkan isu dekat-dekat nak pilihan raya? Ya? Lalu ini merupakan bagi saya lah, ya, satu tindakan yang direncanakan, ya, dan dirancang. Ya. PAS kita ada Majlis Syura Ulama. Ya, ini saya nak tegaskan. Apa-apa tindakan kita diputuskan oleh Majlis Syura Ulama, kalau ianya bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan perlembagaan kita, Majlis Syura Ulama akan bersuara. Keputusan Majlis Syura Ulama, bukan keputusan mana-mana individu. Walaupun Nasha ahli Majlis Syura Ulama, tapi dia cakap sebagai seorang, bukan sebagai Majlis Syura Ulama.